Hi guys, welcome back to my channel. Alright, so hari ni kita nak tengok filem Lee Cronin The Mummy. Alright, kalau korang nak tahu, cerita ni diterbitkan oleh James Wan tau. Dan studio yang membawakan filem Weapons. Nama James Wan ni memang dah terkenal lah, dia buat cerita The Conjuring dan macam-macam lagi movie seram lah kan. So, kita tengok kejap lagi cerita ni best ke tak. Kejap lagi akan ada review. Let's go! Alright, so nak masuk wayang dah. Yeah, let's go. Okay, aku dah settle tengok cerita Lee Cronin The Mummy. Dan apa yang aku boleh bagi tahu cerita ni, aku rasa cerita ni dia punya jump scare, dia punya scary, dia punya creepy, memang rasa lah, memang menjadi. Lepas tu, ini salah satu cerita yang boleh membuatkan korang feel. Macam contohnya kalau dalam movie tu, karakter tu rasa sakit, korang boleh rasa tau. Sebab macam, bagi contoh lah, ada satu scene ni, contohnya kulit kita terkopek. Yes, macam sakitnya rasa. Macam tu lah, korang akan dapat rasa, feel. Jump scare dia, betul-betul jump scare lah. Membuatkan korang akan jump. Kalau korang peminat cerita Evil Dead, adalah vibe-vibe Evil Dead. Korang minat Evil Dead, korang akan minat juga cerita The Mummy ni. Dan yang macam movie-movie James Wan sebelum ni tak pernah mengecewakan lah. Terutama sekali produksi Blumhouse punya movie memang terbaik lah. Semua yang cerita seram-seram dia memang best. Okay, aku nak cerita sikit lah sedikit pasal movie The Mummy ni. Alright, cerita The Mummy ni dia bukan je cerita typical Mummy punya movie. First scene dia, opening scene dia, ada keluarga ni, dia macam dalam kereta tengah daripada I don't know where, dia nak pergi balik ke rumah lah. Ibu diorang ni macam agak scary sikit dia punya karakter. Dia ada 3 orang anak, ayah dengan ibu lah. Anak perempuan dia ni balik rumah, dia nampak dekat dalam sangkar burung, ada satu sangkar burung tu, burung diorang mati dan berlumuran darah tau. Lepas tu anak perempuan dia ni macam menangis, suruh mak dia rawat. Parent dia orang pergi satu macam basement ni. Dekat basement ni ada macam piramid tau, piramid mini. Lepas tu kat situ ada macam apa namanya, keranda mumia. Ayah dia ni buka sedikit keranda tu. Dia tanya, dah bangun ke benda tu? Dah something yang kat dalam keranda tu lah. Waktu first scene ni kita tak tahu apa benda dalam keranda tu. Aku pun macam lost, confused apa yang diorang sebenarnya tengah buat tu dalam scene yang pertama ni. Fikir mula-mula diorang nak hidupkan balik tau burung tu. Itu aku punya tanggapan aku waktu first lah. Tapi tak ada berkaitan dengan burung yang mati tu pun. Lepas tu entah macam mana ada cangkuk ni. Cangkuk tu dia lift up keranda tu punya penutup. So cangkuk tu tiba-tiba dia mencangkuk muka suami perempuan ni. Lepas tu suami perempuan ni dia macam tergantung mati. Title keluar, dia pergi ke Charlie Cannon. Charlie Cannon ni dia seorang wartawan. Dia buat liputan dekat Cairo, dekat Mesir. So dia duduk kat Mesir tu, dia menetap kat Mesir tu bersama keluarga dia, bersama isteri dia dengan 2 orang anak. Pada masa tu isteri dia tengah mengandung tau. Lepas tu isteri dia pergi kerja, Charlie ada dekat rumah. Dia macam menjaga anak-anak dia lah. Waktu tu maybe dia tengah tak kerja ke apa. Anak perempuan dia ni yang sulung bernama Katie. Katie ni dia main dekat belakang rumah tau. Tiba-tiba ada perempuan ni, dia macam nak mengumpan Katie untuk ikut dia. And then dia berjaya mengumpan Katie dengan, adalah dia macam jumpy. Lepas tu Charlie dia perasan yang Katie hilang. And then dia cuba nak cari-cari, dia jumpa sebenarnya. Dia nampak Katie tengah dibawa oleh perempuan tu pergi I don't know where. So Charlie dia ikut lah, dia kejar perempuan tu, lari-lari. Tapi pada masa tu tengah ada ribut pasir. So tiba-tiba entah ke mana Katie dengan perempuan tu hilang, dah tak dapat nak jumpa. So Charlie dengan isteri dia pergi ke balai polis lah. Tapi kat situ kan Mesir kan, orang dia tak tahu bahasa English, dia hanya tahu bahasa Arab. Charlie dengan isteri dia report lah dekat polis ni kan. Ada 2 polis, seorang perempuan, seorang lelaki tua. Tapi lelaki tua ni dia tak faham bahasa English. Jadi perempuan ni lah yang translate kan, bagi tahu dekat lelaki tua ni. Lelaki tua ni dia assume yang Charlie dengan isteri dia yang membuat benda tak elok dekat anak dia tau, yang Katie ni. So actually Charlie dia tahu tau, dia faham bahasa Arab. So bila dia dengar yang lelaki tua tu cakap
fitnah benda tak elok pasal dia. Dia mengamuk lah, dia macam marah. Lepas tu tiba-tiba skip scene tu, dia jadi 8 tahun ke depan. Charlie dengan keluarga dia ni sedang dalam kereta lah. Isteri dia kan mengandung kan, so anak dia dah keluar, dia dah ada anak perempuan. So Charlie, isteri dia, anak perempuan dia dengan anak lelaki dia dalam kereta ni, dia orang tengah pergi I don't know where. Tiba-tiba Charlie dapat panggilan daripada polis. Polis tu dia bagi tahu yang dia orang dah jumpa Katie. Masalahnya dia orang jumpa Katie dekat satu tempat yang pelik. Dia jumpa dalam keranda mumia. Bila dia orang jumpa Katie ni, keadaan Katie time tu dia macam mummified, macam bukan manusia dah. Muka dia macam berkedut-kedut, macam orang tua, macam mumia lah. Dan Katie juga dibalut dengan kain yang macam mumia punya kain lah. Charlie dengan isteri dia pergilah dekat hospital. Doktor tu pula sarankan untuk bawa Katie balik ke rumah. Katanya lah, Katie dia akan mungkin sembuh kalau parent dia jaga Katie. Tapi aku kurang setuju lah, sebab she supposed to be treated in the hospital instead. Anyway, diorang pun bawalah Katie balik ke rumah. Oh ya, dan diorang juga tinggal bersama neneknya, iaitu ibu kepada isteri Charlie. Ibu kepada isteri Charlie ni dia macam agak religious sikit lah. Dia suka baca-baca prayers lah. So dia nampak Katie, first thing yang dia buat, dia baca pray. Katie pada masa tu dia dah mula mengganas. Adik-beradik Katie ni dia macam agak takut lah dengan Katie ni. Dia seolah-olah dah tak jadi macam manusia. Dia, perangai dia lain daripada orang. So lepas tu bermulalah kejadian-kejadian yang aneh, kacauan, gangguan. For my opinion, aku rasa aku suka movie ni. Sebab movie ni dia ada kelainan. Dia punya storyline dia strong. Lepas tu dia punya jump scare menjadi, dia banyak. Lepas tu dia punya feeling creepy dia memang creepy betul. Dia membuatkan korang macam nak tutup mata lah, tapi korang terpaksa tengok juga. Ada unsur-unsur macam Evil Dead sikit lah. Aku tak boleh nak cakap banyak, aku boleh cakap je lah, ada unsur-unsur macam Evil Dead. Dengan muka Katie yang dia macam kena rasuk tau sebenarnya. Bila dia kena rasuk tu, lebih kurang sama dengan dalam cerita Evil Dead yang orang tu kena rasuk tu kan. Dan apa yang aku suka, cerita ni tak adalah serius sangat. Dia actually ada macam humor-humor, ada funny-funny sikit lah. Tak adalah korang rasa macam bosan sangat cerita ni terlampau serius ke apa kan. So far aku tengok cerita ni, tak ada satu scene pun yang membosankan lah. Dia punya scene yang mengerikan. Cerita ni memang mengerikan lah bagi aku. Rasa sakit dia membuatkan kita terasa sakit yang karakter tu alami. Jadi aku rasa aku boleh jump kepada rating untuk filem ni. Lee Cronin, The Mummy, aku kena bagilah movie ni 10 bintang sebab bagi aku cerita ni best tau. Dia ada semua unsur-unsur yang perfect untuk horror movie yang memang berjaya. And lagi satu, James Wan kan. James Wan kita dah tahu dia membuat filem-filem horror dengan Blumhouse lagi. Lepas tu dia producer Weapons tak silap. So kalau cerita weapon best, movie ni pun mestilah best kan. Alright, so itu je lah movie review aku pada kali ni. Thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe, like this video, follow my IG and TikTok Mr. Handsome 12. Kita jumpa dalam video akan datang. Bye bye.